انتهاء بكلمتي أطل في عمرها يا رب العالمين. لو جمعت أيام عمري من فرح ما تساوي لحظة من وقتي معاك. أنت الحب والجنة تحت قدميك، لا تؤم القلوب إلا إليك. Di sinilah tempat saya mencari rezeki selama 26 tahun. Dan di sinilah saya menabur bakti kepada anak-anak bangsa. Semoga saya akan terus dikenang hingga akhir hayat. للأم الحبيبة صباح الخير يا كل الخير. Inilah rutin wajib selama 33 tahun saya sebagai guru, mengajar dan mendidik anak-anak murid cikgu. أمي الحبيبة 26 tahun saya di sekolah ni, dari tahun 1999 hinggalah 2025. Memang banyak kenangan yang tak dapat saya lupakan. Saya rasa rakan-rakan di sini dah seperti adik-beradik saya sendiri. Jadi keakraban kami di sini sangat-sangat akrab yang tak boleh nak digambarkan. Kejayaan sekolah banyak bergantung kepada guru-guru di sekolah ni. Memang saya tak nafikan, terutama semasa zaman kita ada perperiksaan UPSR lagi. Zaman tu saya rasa kawan-kawan sangat-sangat membantu. Saya mempunyai rakan-rakan sekerja yang sentiasa berganding bahu untuk meningkatkan keputusan terbaik bagi sekolah. Dan akhirnya kita mencapai sekolah ni antara sekolah yang terbaik di daerah Nilai. Pencapaian bahasa Melayu di sekolah ni adalah antara pencapaian yang terbaik. Kita banyak kali mencapai kejayaan 100%. Sebenarnya nama sekolah ni Sekolah Kebangsaan Kompleks KLIA. Namanya saja dah gah. Sebab saya pernah mengajar murid-murid yang datang dari negara luar. Contohnya dari Uzbekistan, dari Thailand yang datang masuk darjah 6 dan saya terpaksa berusaha untuk membantu mereka ni supaya lulus dalam UPSR dan akhirnya mereka berjaya. Yang itu sangat-sangat membanggakan saya. Seterusnya akak juga berbangga kerana telah berjaya melahirkan ramai murid-murid yang berbakat dalam bidang bahas. Akak telah berjaya membawa kejayaan sekolah ni di peringkat kebangsaan bahas ala Parlimen Bahasa Melayu Sekolah Rendah, iaitu pada tahun 2018 dan 2023. Pencapaian terbaik 2018 kita mendapat tempat ketiga di peringkat kebangsaan. Pengalaman pahit dalam dunia pendidikan bagi akak adalah semasa pandemik COVID berlaku. Pada waktu itu kita terpaksa berubah cara mengajar dari bersemuka kepada pembelajaran dalam talian, dan rasanya waktu itulah akak baru belajar banyak cara untuk menyediakan bahan pengajaran kita. Dan yang paling lucu ialah akak terpaksa mengejutkan murid-murid untuk belajar dalam talian. Kita terpaksa buat Google Meet pada waktu tu. Yang itu betul-betul mencabar. Rasanya kita berapa setahun lebih kan kita belajar dalam keadaan situasi macam tu. Harapan akak semoga guru-guru di sekolah ini akan terus berbakti mendidik anak-anak sekolah ini. Semoga menjadi generasi yang berjaya dan cemerlang demi bangsa, agama dan negara. Untuk anak-anak didik cikgu di sekolah ini, cikgu berharap semoga kamu dapat menjadi anak yang baik, cerdik, bersahsiah dan berakhlak mulia. Dan semoga menjadi anak yang berjaya. Di sini jua memori tercipta, walau seketika terjalin kasih kita. Mungkin di sini kita akan terpisah, kenangan bersama tiada ku lupa. Mengalun suara
Akar keladi melilit selasih, selasih tumbuh di dalam taman. Junjungan budi kenangan kasih, SK Kompleks ALIA di hati sepanjang zaman. Subuh hari menjala gelama, gelama dimasak bersama serai. Setelah bertahun kita bersama, tiba masanya kita bersurai.